الضحى. 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 بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى. سجى. ليش لك. والليل إذا سجى. والليل إذا سجى. 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 جيم شدة كان. والضحى والليل إذا سجى. والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وما tak nak kan. Ma imalah dia terjadi imalah tanpa kita sedari. Mim alif fathah ma kan. ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. كان ketebalan kha. وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى. Okay, harfu kha apabila dalam keadaan kasrah dia tetap tebal ya, kecuali kita merendahkan kita punya rahang kerana kha itu bertanda kasrah kan. Walal akhi kan. Akak tengok mulut saya. وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. حرف واو. Akak tengok mulut saya. ولسوف harfu waw tu muncul lagi bibir mulut. Jangan wala sau. Sau itu Melayu punya style. Wala sau. Kak tengok mulut saya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ulang. Ulang akak ayat tadi tu. Ulang. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Okey, kalimah yu'tika. Yu'tika ya dhammah yu. Kan, akak tengok mulut Syekh. Ya ain dhamma sukun yu'. Dan harfu ain tu sifat bainiyah, kita kena zahirkan. Nama dia pun bainiyah kan. Bainiyah tu nampak, tunjuk kan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Fathah akak banyak ke arah imalah kan. Wala sawfa akak tengok mulut saya. Wala sawfa yu'tika, bunyi ka kan, jangan bunyi ka. Hadha الحرف الكاف ليس هناك إمالة. ولا سوف يعطيك ربك فترضى, terjadi imalah. Kita nak fathah yang betul-betul fathah. Makna fathah sengit ke buka? Buka. Makna fathah itu buka. Ma makna al-fathah? Ya, fathah yani buka. Open your jaw, open your mouth. Bukan kata kena senyum ke kena tarik ke tepi ke tak. Ya, kena faham yang itu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu nama buka. Kalau fatar rabbuka itu imalah. أبد لا تسحبوا من الجانب الشفة. انتبهوا جيدا. فتحة معناها افتح الفم، افتح الفكين، ليس انسحاب من الجانب الشفة أو نقول الابتسام. kita nak senyum, fathah kena senyum, kasrah kena senyum. Itu kita punya ta'bir sendiri, bukan ta'bir ilmi. Okey, tafadhali, kamli. Baca ulang balik ayat tadi.
ولسوف يعطيك ربك فترضى. Okey, tempo pada huruf ain. Yu'tika, jangan terlalu cepat. Bila cepat jadi ikhtilas yang kita tidak sedari kan. Bila kakak baca, kakak rasa macam dah masuk dah ain tu, tapi hak untuk sifat bainiyah pada ain belum masuk. Contoh kakak baca tadi, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nampak macam biasa dan orang dengar pun rasa macam biasa. Kulna nastami'ha naqul hadha la khalas hadha منيح يعني ما بيها شيء. لكن هناك في صفة البينية عند حرف عين السكن الساكنة حروف عين سكن, the letter of عين with ساكنة with سكن, we have to give the right for this letter because the letter is appearance بينية. This is from the characteristic of letter عين البينية. ولا سوف يعطي bunyi عين هناك فيها شوية تطويل, there is a little lengthiness that not more than الرخاوة, tapi dia tak lebih daripada rakhawah kan. ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. Sambung. ألم يجدك يتيما فآوى. Harfu mim bagi sampai ke betul-betul ke bahagian rongga hidung tu. ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. Akak jangan berhenti dia tu macam mau tertarik handbrake mengejut ataupun brake mengejut kan. فأما اليتيم فلا تقهر, صوت الراء ada juga sifat bainiyah kan. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. bunyi ra. وأما بنعمة ربك فحدث. Dia panjang bunyi sa tu kan. بنعمة ربك فحدث.